Assalamualaikum guys, petang-petang selamat datang guys. Welcome back to Hakim on the channel. Kepada yang baru sampai teman baru jumpa YouTube channel ni, aku nak ucapkan selamat datang guys. Hai, nama aku Hakim. So kepada yang dah lama layan YouTube channel ni, aku nak ucapkan jutaan terima kasih guys kerana masa lagi sudi melayan. Aku doakan korang dimudahkan, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik guys. Untuk petang ni, aku sekarang dekat kampung. So kalau korang cam spot yang dekat belakang aku ni guys. So spot ni yang aku pernah casting kat spot ni. Dulu kalau spot ni musim banjir guys, spot ni memang heaven guys. Semua yang haiwan yang bawa anak semua keluar guys kat sini. Kalau banjir sini pun memang cun guys nak casting kan. So untuk petang ni aku tak casting. Cuma sekarang ni kat tempat aku sekarang ni tengah tengah musim panas guys. Jadi banyak tempat-tempat ataupun spot-spot yang ada air sekarang ni dah banyak kering. And kalau ada air pun dah tertutup dengan sama-sama guys. Jadi nak casting tu agak susah. Jadi aku ambil kesempatan untuk petang ni aku nak memuyu guys. Air dia cetek guys. Tapi spot ni dia banyak samai. Dia kalau korang tengok sekarang ni dia ada banyak lubang-lubang ni kan. Lubang tu ada banyak lubang ni. So puyuk kat sini pun boleh tahan lah lagi guys. So aku nak try lah pancing puyuk kat sini. Dan aku gunakan pancing ni guys. Ni. Ini ada pancing kat rumah aku ada yang dah lama kan. Dah buruk tu nak buang, tapi tengok aku rasa ni macam boleh pakai lagi ni. Boleh lah buat untuk mancing puyuh kan. So lepas tu tali aku pakai braided punya mainline. Castingnya tu aku pakai aku letak sini. Lepas tu untuk pelampung aku guna gabus yang kalau korang tahu untuk ni lah tahan ais lama tu kan. Aku pakai tu pecahkan sikit buat pelampung. So ni lah pancing aku untuk petang ni. Yang kata asal ada je lah kan. Janji bawa naik ikan lah. Okay. Jadi tanpa masa lagi aku nak set up dulu, pasang umpan apa semua. Lepas tu kita try cek puyuk kat sini guys. Dia tak ada lah untuk hiburan untuk petang ni kan. Yes, pada sebelum tu jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Let's go guys, kita mancing. Jom. So guys, untuk umpan aku pakai cengkerik guys. Weh gila weh, sekarang ni cengkerik pun dah mahal weh. Itu aku beli kan cengkerik ni. Sepaket ni baru RM1 tau. Baru RM1. Lepas tu lama aku tak balik kampung. So ni aku balik, aku ingat nak macam puyuh lah. Aku pergi kedai, tahu-tahu harga sekarang dah RM3 guys sepaket. Tengok 3 sepaket dah RM3 dah. Tak apalah. So aku belilah 2 kan. Tengok macam mana. Kita try je lah. Pancing aku ni pun kontot je guys, pendek je. So aku nak mancing pun parit dia segini, kecil je. So pancing aku pun ni kontot je. Jom kita test, ada berlubang ni kan. Tengok air jenis ni guys. So boleh nampak lah kalau ikan tu makan. Tu ada ikan kecil. Oh kena. Kena guys. Baru letak guys. Parit kecil je kan. Saiz dekat guys puyuh dia. Tengok ni. Okey lah. Aduh. Okey lah. Boleh tahan lah puyuh dia. Mantap geng. Set pertama guys. Makan guys. Makan geng. Makan. Kan. Mantap geng. Okay, yang kedua guys, puyuh. Dia nak main kat sini macam tu guys. Dia nak kena, so tempat ni cetek, lepas tu jernih. Dia nak kena betul-betul masukkan umpan dekat celah sama-sama tu. Ni dia yang kedua guys. Mantul. Nampak tak? Tu makan
Siap. Alah hai. Curugnya. Haruan guys. Apa kecil. Korang tengok ni. Gila. Ini macam ikan bilis siut. Korang tengok. Hai. Tak padan saiz. Aduh, hari ni kalau goreng ni celah gigi pun tak rasa guys. Segini je. Kecil weh. Membesar lah kau kat sini. Ambil yang satu. Haruan guys. Nampak mulut dia timbul tadi. Kita makan. 1, 2, 3. Kena. Haruan guys. Okay, nice. Aku nampak kepala dia timbul tadi guys. Okay, nice. Telan dalam lah guys. Dalam weh. Telan dalam. Akan cabut dulu guys. Okay, alhamdulillah. Haruan guys. Okay, terbaik. Okay, dapat. Okay, so ini aku nak release balik guys. Okay, nice. Sebab aku naikkan puyuh je. Haruan tu pun lagi satu kecil sangat. Tu makan guys. Kau makan guys. Campak tu kat sana tu. Tu kena. Okay lah. Selesai segini guys dari tadi. Boleh lah. Ada hiburan. Alhamdulillah. Kena. Kena lagi guys. Alhamdulillah. Rezeki. Celup-celup makan. Macam ni lah cara main dekat parit kecil ni. Agent ni. Celup je lah. Okay. Terima kasih Allah. Makan.
Kena guys. Mantul lah. Kena. Okay. So kena lagi. Makan guys. Okay. Bapak kecil. Ya Allah. Macam ni pun ada guys, puyuh guys. Gila. Ini buat tajuk okey ni, sedap ni. Tapi sumpah guys, comel gila weh. Syok guys, mancing puyuh macam ni kan. Aduh. Dia tak besar-besar tau, tapi dia ada tau. So maksudnya kau tak bosan kat situ. Walaupun kau mancing kau diam statik kan, tapi at least kau tak bosan sebab ada yang menyambut tau. Walaupun saya macam ni je. Gila. Okay lah. Ni aku nak buat tajuk boleh lah ni. Mantap. Okay. Masuk. Oi, nak keluar. Makan terus. Haruan ni, haruan. Kan betul. Haruan lagi guys. Okey. Kecil juga ni. Lebih kurang macam tadi guys. Tapi ni besar sikit. Sudah mana kau masuk. Dah. Ni terlampau curut guys. Bawa balik. Aduh. Tak apa, kita cek puyuh guys, cek puyuh. Aduh guys, baru letak guys. Okay, baru letak geng. Mantul. Makan terus. Kena guys. Makan terus guys. Ini pun ada saiz ni. Okay. Mantap guys. Puyuh lagi. Okay, nice. Macam itu lah guys cara main puyuh kat tempat macam ni. Dia tak boleh nak letak umpan kat tengah tempat-tempat yang terbuka macam ni. Dia kena kat lopak-lopak ataupun yang ada bulat-bulat ni yang ada ruang-ruang ni antara celah sampai ni. Dia letak kat situ. Baru dah dimakan guys. So alhamdulillah dapat lagi. Kena. Kena lagi guys. Okay guys, kena lagi. Alhamdulillah. Aduh geng, mantap. Cengkering aku boleh terlepas lah Okay guys,
Mantap guys. Okay. Alright guys, so setakat tu je lah guys cerita untuk petang ni guys. Okay, alhamdulillah dah manis. Santai je petang ni mancing puyuh dekat spot kat kecil ni guys. Ni spot yang aku selalu casting kalau kat kawasan tempat aku ni selalu banjir kan. Hujan lebat betul banjir lah. Spot ni aku akan pergilah kalau nak casting kan. Sebab sini kalau banjir memang semua ikan keluar, termasuk arwah yang bawa anak semua banyak merayap kawasan ni guys. So puyuh dia pun boleh tahan lah, not bad. And sepanjang aku mancing tadi memang banyak lah anak-anak arwan kacau aku punya umpan. And semua saiz kecil-kecil guys, sampai sejengkal pun kan, sampai 1 jari pun. So maknanya populasi arwan dekat paik kecil ni sentiasa ada guys kan. Benih-benih dia tu sentiasa kata tak putus lah, ada je pengganti untuk jadi gorgonan. So alhamdulillah hasil mancing puyuh untuk petang ni guys. Kau tengok ni banyak juga. Ni guys, banyak guys, banyak juga guys. Yang aku tak tahu apa-apa, aku tak kira, tapi boleh tahan lah. Ni alhamdulillah saiz semua ok lah. Ada yang kecil-kecil tu, yang kecil tu aku nak buat tajuk nanti guys, tapi memang padu lah. Okay. Alhamdulillah. So ok guys, aku nak tamatkan video aku kat sini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di next video guys. Macam biasa, kalau korang suka video ni jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi di next video guys. Okay, bye bye. Assalamualaikum.